Dan berkata Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, barang siapa menghendaki akan zahir, yakni tujuan hatinya untuk mempamerkan, nak menzahirkan, untuk menzahirkan amalan dia atau menunjukkan amalan, tujuan dia untuk puji lah, maka iaitu ia adalah hamba kepada sesiapa yang ia zahirkan. Kalau dia nak tunjuk dekat seseorang, maka dia hamba kepada orang tu. Dia buat amalan nak tunjuk kepada sesiapa yang dia nak tunjuk, maka dia hamba kepada orang tu. Dan barang siapa menghendaki akan menyembunyikan amalan, dia nak sembunyi daripada orang, daripada makhluk, takut orang nampak. Dia buat ibadat, dia nak sembunyi supaya orang tak tahu, orang ramai tak tahu. Makna dia kerana makhluk juga lah. Maka iaitu ia hamba bagi siapa yang ia sembunyikan itu. Dia tak mau pergi masjid sebab takut orang tahu dia sembahyang jemaah, takut nak pergi masjid, bermakna dia adalah hamba kepada masyarakat di situ. Bukan dia pasal Tuhan, dia takut orang tahu. Dia buat ibadat takut manusia tahu. Kalau dia ada dalam hati dia macam tu, bermakna orang itu hamba bagi orang yang disembunyikan. Kerana tujuan dia ada tujuan dia. Menunjuk pun tak boleh, menyembunyikan pun tak boleh. Kerana kita ada tujuan. Tujuan kepada siapa? Bila ada tujuan kepada sesiapa, dia hamba kepada apa yang dia tuju tu lah. Dan orang yang sebenar-benar dari kalangan hamba Allah itu bersamaan sahaja atasnya bagi kedua-dua itu, sama ada ia lakukan secara zahir atau tersembunyi. Sama saja, sama ada beramal secara nampak atau tersembunyi, tetapi hanya hatinya kekal semata-mata kerana Allah, atau ia kekal hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sebenar-benarnya hamba Allah ialah pandangan hati mereka itu. Hati mereka adalah hanya tujuan kepada Allah. Dia buat apa pun tujuan kepada Allah, bukan tujuan nak sembunyi ke orang, bukan tujuan nak zahirkan kepada seseorang. Dia kerana Allah, tidak kepada amal, tidak kepada makhluk. Hadirnya makhluk tidak memberi sebarang kesan atau bekas kepada hatinya, tak memberi bekas kepada hatinya. Kalau orang hadir pun dia tak ada bekas pada hatinya. Dia beramal depan orang ramai pun dia tak ada rasa apa. Dia hanya sebab dia ada nampak, dia pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan an ta'budallaha ka annaka tara. Hadirnya makhluk tidak memberi sebarang kesan atau bekas kepada hatinya. Dan begitu juga jika ia keseorangan juga tidak memberi bekas kepada dirinya. Wallahu a'lam.